Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami rangkaian parti politik dan NGO di negeri Kelantan hari ini datang ke IPK bagi menyerahkan memorandum bagi tangkapan SOSMA terhadap Puan Mariachin Abdullah, Pengerusi Bersih 2. Jadi bagi kami rangkaian parti politik, NGO dan aktivis Kelantan amat terkejut dan kecewa dengan tangkapan terhadap Puan Mariachin di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 iaitu SOSMA. Ini dah jelas mencabuli perlembagaan negara, salah guna kuasa dan tidak berbudi kemanusiaan. Kami memperingatkan bahawa undang-undang SOSMA adalah hanya bertujuan untuk menghalang aktiviti keganasan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Namun, Perhimpunan Bersih 5 yang lalu adalah perhimpunan yang aman dan tidak menimbulkan sebarang masalah kepada keselamatan negara. Justru itu, kami membantah tangkapan SOSMA terhadap Puan Mariachin dan menggesa beliau dibebaskan